Dia sebenarnya kita nak cerita pasal profesional ni kan. Okey, kalau kita tengok Safety and Health Officer ni dia bermula tahun 98. Jadi kerjaya tu dah lama. Dan kalau kita nak ikutkan kepentingan tanggungjawab Safety and Health Officer ni, apa kurangnya Safety and Health Officer nak dibandingkan dengan engineer, dengan arkitek, town planner, technologist. So kita tengok sekarang ni semuanya ada pengiktirafan taraf profesional. Jadi itulah sebenarnya kita punya comparison. Kenapa Safety and Health Officer ni kena ada satu pengiktirafan untuk mendapatkan title profesional. Bukan isu title, bukan isu nak glamour, tidak. Dia sebenarnya merupakan satu pengiktirafan. So pengiktirafan ni penting. Maksudnya majikan mengiktiraf kita sebagai penasihat. Memang betul kita kata benda tu ada dalam undang-undang, memang wajib dibuat dan sebagainya. Cumanya kalau kita tengok pengiktirafan ini adalah satu benda yang sangat penting untuk membuktikan bahawanya kita ini layak untuk berada di satu tahap. Alright? Jadi sebelum ini Safety and Health Officer memang dah lama, lebih daripada 20 tahun kita ada dekat dalam Malaysia ni, dan saya rasa dah sampai satu masanya untuk kita mempertingkatkan lagi tahap. Dulu okey, alhamdulillah kita berjaya mengurangkan jumlah kemalangan, semua SHO berjaya berada di lapangan, kerjasama dengan pihak JKKP, kerjasama dengan pihak PKSO dan sebagainya. Jadi kita nampak satu ruang untuk kita tambah baik lagi, yang mana Safety and Health Officer ni perlu diiktiraf dan perlu dinaik taraf menjadi seorang yang profesional. So dapat ataupun tidak itu usaha kita lah. Tetapi kita rasakan sekarang ni, yes, we need, kita perlukan pengiktirafan tersebut. Jadi itu sebabnya kenapa kita berjuang untuk mendapatkan pengiktirafan tersebut lah. Okay, progress kalau nak ikutkan kita dah mula sebenarnya lama lah. Kita mula kaji kita kaji, kita tengok keperluan, kita tengok pelaksanaan, kita tengok BEM, even kita pergi jumpa dengan M-Board untuk tanya progres dan sebagainya. Dan so, di situlah kita belajar macam mana kita nak dapatkan pengiktirafan tersebut. Jadi ceritanya tu panjang lah. Kemudian boleh saya katakan kita terhenti apabila COVID tu lah, COVID melanda, dan kita stop dekat situ. Dan macam yang saya bagi tahu dalam sosial media sebelum ni, bila saya ambil alih menjadi Presiden MSHA pada tahun 2022, di situlah saya panggil balik, saya bagi tahu dekat leader sebelum ni, iaitu Cik Alasman. Saya kata kita kena start balik apa yang kita kaji. Kita kena kaji dengan lebih serius, dengan lebih mendalam. Dan kita tengok dua, satu pre-nominal, satu post-nominal. Jadi pre-nominal ni proses panjang, proses agak susah sebab dia melibatkan kelulusan parlimen. Jadi situlah kita lihat pula di negara luar, which is sebenarnya dekat dalam negara pun ada, cuma dekat Malaysia ni dia kurang popular sikit. Tetapi kalau kita tengok di luar negara, kita pergi ke UK contoh, saya bagi tahu, kita melawan IOSH. So IOSH adalah satu badan yang mengiktiraf ahlinya dengan post nominal. Dia ada beberapa level yang diberikan. Jadi kita pergi sana, kita belajar dan kita bawa balik apa yang diimplementkan. So ayat dia beginilah sebenarnya. Apa yang dibuat di UK itu adalah industri sendiri mengiktiraf player, mengiktiraf orang yang bekerja dalam industri itu. Jadi maknanya siapa yang mengiktiraf pakar tersebut, siapa yang mengiktiraf profesional tersebut adalah industri itu sendiri. Jadi itu konsep yang kita gunakan. Jadi MSHA mengambil pendekatan untuk mengiktiraf ahli-ahlinya yang cukup syarat untuk menjadi profesional untuk kita bagi title itulah. Tapi dia tidak semudah yang kita kata. Mungkin ada yang beranggapan, oh MSHA boleh bagi je lah pada siapa-siapa yang buat. Dia tidak semudah itu. Dia ada proses dia. Yang pertama sekali, kita kena jadikan persatuan ini adalah persatuan bertaraf ikhtisas. Itu satu. Mohon kepada ROS, bla bla bla, ada few proses yang kita buat. Apabila kita dapat taraf tersebut, ikhtisas tersebut, dan kita kena wujudkan satu komiti khas. Kita kena follow beberapa step-step yang kita buat, dan akhirnya kita menjurus ke arah pengiktirafan ISO untuk mendapatkan orang kata pengiktirafan daripada ISO bahawa kita adalah satu NGO yang stabil, yang kuat, yang boleh
mengiktiraf ahli-ahlinya. Maksudnya industri luar boleh terima. Jadi kita berada di tahap itu terlebih dahulu, dan insyaAllah nanti kita akan bergerak satu persatu untuk pergi jauh lebih ke hadapan.